Anda pernah dengar tentang Public Gold? Saya mau share 5 fakta ringkas tentang company Public Gold. Yang pertama, Public Gold merupakan syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia dengan lebih 15 cawangan fizikal. Yang kedua, Public Gold sudah beroperasi sejak 2008 lagi dekat Malaysia ni, dan tahun ini sudah lebih 15 tahun Public Gold beroperasi secara rasmi di Malaysia. Yang ketiga, Public Gold menerima sijil patuh syariah daripada Amani Advisor yang menjadikan Public Gold sebuah syarikat emas pertama di dunia yang mendapat pengiktirafan patuh syariah sejak 2017. Yang keempat, Public Gold menawarkan akaun emas Gap, iaitu platform simpanan emas yang membolehkan orang ramai mula menabung emas rendah RM100, tiada komitmen bulanan dan akhirnya boleh keluarkan emas fizikal ikut bentuk yang kita suka. Yang penting cukup amount dalam akaun Gap. Akhir sekali, yang kelima, Public Gold memiliki kilang emas sendiri di Malaysia dan juga di Indonesia, menjadikan Public Gold pengeluar emas terbesar di Malaysia dengan kemampuan menghasilkan emas dalam jumlah yang sangat besar pada satu-satu masa. Jadi kalau anda mau menjadi sebahagian daripada tim ataupun community Public Gold, jom mulakan simpanan emas minimum RM100, tiada komitmen bulanan. Isi web biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.